So, kisahnya Billboss ada hantarkan aku satu parcel daripada diorang punya collection baru. Aku tengoklah baru ke... tak silap aku botol baru, tak silap. Botol baru diorang. Dan aku tak tahu berapa banyak dia hantar ni, tapi besar betul ya. Discovery set. Ni baru ke Discovery set? Wow. Discovery set yang simple. So aku ada Cherry Rouge, Emberlast, Mr. Grey, Kanda dengan Zendaya. Okay, aku rasa 5-5 line up ni keluaran terbaru Billboss. Tak tahulah dah keluar ke belum. Aku pun tak check. Dia bagi aku nama dia Kanda. 30ml. Bismillahirrahmanirrahim. Ni baru punya tak silap. Wow. Macam botol yang orang buat tiup buih tu. Tapi nanti dia letak logo Billboss. Boleh lah. Aku boleh bagi dalam 6/10. Okay, jap. Kita masih check. Smooth dan tak pressurize. Senang nak tembak. Senang nak tembak. Macam similar je. Is this most wanted? Kanda ni most wanted ke? Bukan kita ada most wanted sebelum ni. Sekejap. Sebab sebelum ni, Billboss ada buat joke ada most wanted. Nama dia Crave. Tapi, aku yang gila. Sekejap. Bismillah. Okay, by the way, Billboss, aku tak tahu ni duduk kepada apa, Kanda ni. Sebab aku kenal buat Kanda ni. Tapi macam, aku lupa. Ni most wanted ke ataupun something like benda lain OG yang memang selalu orang pakai.